Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya untuk sesi podcast Cerita Rahasiswa untuk siri yang ketiga. Saya Taki Jamsari dari Kelab Pengacaraan dan Komunikasi Gemersik. Bersama saya pada hari ini merupakan dua orang panel yang sangat familiar dengan kita, iaitu warga UMT. Untuk panel yang pertama, boleh perkenalkan diri tak? Nama saya Muhammad Daniel Besari. Kalau di PKU dengan panggilan nama Daniel lah kalau orang cari saya. Saya merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran U5. Tapi nama famous ni orang panggil Inspektor Kesihatan. Inspektor Kesihatan. Adakah kita perlu menyamar macam tu? Lebih kurang lah. Okey, nampaknya kalau Inspektor Kesihatan, kalau pelajar pun boleh jadi ke? Boleh. Baiklah. Untuk panel yang kedua pun kita ada juga wakil yang hebat, iaitu daripada MPP kita sendiri. Boleh perkenalkan diri tak? Boleh. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Alia Natasha Utama Zubir, tapi saya lebih mesra dipanggil sebagai Nunun. Saya selaku Exco Kesawanan Penjanaan dan Kerjaya. Setakat ni Cik Nunun ke ataupun Nunun saja? Nunun lah. Nunun je. Nunun, setakat ni dalam kesawanan sepatutnya ada buat apa je? Kalau dalam kesawanan Exco Kesawanan, kita buat bisnes lah. Kita mencari penjanaan. Nanti akan ada masa terdekat ni program SAF ni. Sukan antara fakulti kita akan ada. Adalah peniaga-peniaga. Ya, betul. Faham, dari situ dapat duit jugalah. Ya, betul. Okey. Panel duduk sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okay. Sihat lah. Sebab keadaan kan cuaca panas, nama Terengganu berada di pantai tapi boleh rasa bahang dia, betul tak? Okay, sebab tu kita pun tajuk hari ni pun ada kaitan dengan UMT, bahang dan semesta. Dengan macam pretty macam tu tapi tidak sama sekali. Dia macam hangat-hangat tak dia punya tajuk tu kan? Okay, kalau ikutkan cuaca panas ni dia sangat dekat dengan perkataan El Nino, betul tak? Iaitu adik kepada La Nina. Kalau musim yang lepas, La Nina merupakan orang kata musim hujan, musim tengkujuh. Okay, ni sekarang ni adik dia pula tunjuk dia punya apa tu? Hangat, betul tak kan? Dia nak lawan. Ya, dia nak lawan. Dia punya adik abang dia. Baiklah. Musim El Nino ni dia menyebabkan peningkatan suhu serta cuaca panas yang berpanjangan lah kan. Jadi pelajar macam saya lah, saya rasa semua orang terkesan kalau nak lakukan aktiviti harian ke, rasa macam penat sangat, rasa macam bila dah siap mandi pun berpeluh. So macam lebih baik saya tak mandi. bila bangun di malam berpeluh, tak mandi lah, pergi kelas je, orang tak tahu pun sebab kita berpeluh juga. Okey, jadi dalam keadaan yang panas ni, kita nak tahulah macam mana sebenarnya kita nak kekal sihat, lagi-lagi untuk pelajar lah. Sebab pelajar banyak menggunakan, orang kata apa, menggunakan kenderaan sendiri, iaitu kaki lah. Itu paling utama lah kan. So nak bergerak tu, diorang rasa panas, bahang, dehydrate lah kan. Tahun ni memang memberi kesan yang sangat ketara lah kan. Kita bukan rasa bahang je. Jadi untuk kekal sihat tu, rasanya macam mana kita nak kekal sihat dalam cuaca yang panas macam ni? Okey, untuk kekal sihat, semestinya kena kekal hydrate lah untuk student. Okey, kalau boleh amalkan pengambilan air secara optimum. Air tu bukan air macam, bukan air biasa lah, bukan Spanish latte. Bukan. Kalau boleh kita minum air mineral ataupun air masak lah. Dia kandung kalau boleh melebihi 8 gelas sehari lah secara generalnya. Tapi kalau nak bandingkan dengan student lelaki dan student perempuan, dia ada perbezaannya tak. Kalau kita nak specifically, orang lelaki fisiologi dia lain dengan perempuan. So dia memerlukan lebih air. Banyak air. Ya. Dia orang kalau lelaki, kalau scientifically dia memerlukan 3.7 liter, 3.7 liter bersamaan dengan 15 gelas air, dan wanita memerlukan dalam 2.8 liter ataupun 2.7 liter sehari, lebih kurang dalam 13 cawan gelas. Tapi secara generally kita diajar untuk minum 8 gelas sehari kan. Tapi itu secara umum lah. Maksudnya itu saya rasa paras minima yang sepatutnya kita minum 8 gelas sehari.
So that's the fastest way untuk kita kekal hydrate lah. Okay. Dia kalau kita minum air yang berais, adakah sama je ataupun lebih baik minum air yang tiada ais? That depends. Tapi kalau air berais tu, kalau minum air masak saya rasa tak ada isu. Cuma macam saya kata, jangan air manis, terutama yang berkafein ataupun teh. Sebab dia orang air yang kafein ataupun ada teh ni, dia bersifat diuretik. Diuretik ni maksudnya dia akan membantu mempercepatkan penghasilan urin dalam badan kita. So kalau kita minum, nak membuang lah kan. So macam minum jus lah, minum air manis tapi asyik membuang kan. So that's why kita kena optimize dengan air masak lah kalau boleh. Okay, faham. Okay, kalau Nuna pula, Nuna sendiri sebagai pelajar, macam mana Nuna kekalkan kesihatan Nuna sepanjang pembelajaran? Okey, kalau sebagai saya lah, sebagai pelajar, tambah pula ke hulu ke hilir kan. Macam saya, kadang duduk college, kadang duduk luar kan. Banyak tempat yang kita nak pergi kan. Macam tu kan. Banyak tempat yang kita nak bergerak. Tambah pula kelas kan satu tempat tu saja kan. Kadang saya pergi duduk dekat BK, saya pergi duduk dekat UMTCC, kena bergerak. So, kalau macam Nuna sendiri, memang Nuna akan bawa satu botol layak yang memang 950 ml. So memang kalau boleh akan habiskan satu botol tu sehari. Kiranya macam perjalanan pergi kelas, make sure sebelum balik kelas tu dah habis dah ayak tu. Tu cara Nuna sendiri lah untuk jaga kesihatan. Maksudnya kalau Nuna tak habis, Nuna akan cuba habiskan ke? Ya, cuba habiskan. Maksudnya contoh, tinggal 1 liter pun Nuna cuba habiskan 1 liter? Cuba habiskan. Adakah urin akan cepat juga? Tak apa, janji sihat. Okey, lagipun El Nino pun ada memberi kesan juga kan kepada kesihatan pelajar juga. Jadi, boleh tak saya tahu apakah kesan-kesan kepada kesihatan kita sebenarnya? Kesan dia banyak, tapi saya bagi ada 3 grup lah. Maksudnya fizikal, mental dan juga dari segi akademik, sebab kita ramai student IPT sini kan. Daripada segi fizikal, dia menyentuh soal kesihatan kita lah. Bila suhu terlampau tinggi, badan kita boleh mengalami dehidrasi dan juga heat fatigue. Yang ini apabila badan kita gagal mengoptimaskan fungsi badan akibat kekurangan air dalam badan. Maksudnya macam mana tu dari segi yang mudah faham lah? Okay, maksudnya badan kita penat, tak cukup air. So ada macam badan kita tak dapat nak memberi respons seperti yang sebelum, yang kita normal. Kita tak larat lah, senang cerita. Itu lebih kurang badan lesu lah. Ya, itu heat fatigue ataupun dehydrate lah. Okey, untuk yang secondnya masalah kulit. Selalunya perempuan lah kena ni kan. Betul-betul lah. Fokus kepada eczema macam tu. Ya, something like that lah. Macam kalau kita panggil apa, sunburn. Sunburn sangat common. Kalau lelaki macam saya ni tak kisah sangat. Kalau perempuan kan lalu kan. So itu salah satunya. Tapi kalau terlampau terdedah pada cahaya matahari, dia ada risiko yang banyak lagi lah, yang lebih teruk. Macam masalah pada kulit yang teruk ataupun kanser kulit. Tapi itu yang dah level advance lah. Itu rasanya dalam keadaan yang berpanjangan, betul tak? Ya, betul, berpanjangan. Okey, yang seterusnya yang ni kita takut, heat stroke. Stroke haba. Stroke haba. Okey, saya nak kongsi sikit lah. 2024 masa tu Malaysia suhu agak boleh tahan tinggi masa tu dekat Kelantan. Ada seorang dewasa meninggal dunia dan seorang kanak-kanak meninggal dunia. Sebab stroke haba. So that's mean stroke haba ni bukan kanak-kanak je boleh effect. Orang tua pun boleh bagi effect kat dia, dan juga anak pelajar IPT yang selalu bergerak macam korang kan. Student-student kita banyak jalan kaki, banyak menggunakan kudrat sendiri kan, benda-benda panas ni. So itu antara yang fizikal lah. So yang efek kedua, efek pada mental, ini berkait rapat juga dengan fizikal. Bila fizikal kita tak larat, mental kita pun akan down, betul tak? Dia drain lah. Maksudnya badan lesu, jadi macam orang kata apa, burn out. Ya, burn out. Okay, yang ni memberi kesan terutamanya mental. Dia boleh menyebabkan orang tu berasa kurang selesa, cepat marah. Nunu kalau pandai marah kalau kan? Kita lepas mandi tu rasa macam kalau panas tu rasa macam barat. Ya, betul. Saya pun macam tu juga. Saya macam tak puas hati kalau ada je tak kena. Rasa tersangkut ke apa, harus geram je. Itu maksudnya mental kita pun dah mengalami kesan daripada benda tu. So bila mengalami masalah kat situ, pengurusan emosi, dia akan membawa kepada yang seterusnya ni. Kesan akademik. Pelajar IPT sekarang ni, mental adalah sesuatu yang perlu diperkuatkan untuk belajar, betul tak? Belajar, betul. Okay. Saya setuju. Yang ini mengganggu bila akademik.
terutamanya time belajar. Okey, bila mental kita tak kuat, macam mana kita nak serap info-info daripada lecturer kita yang kita yang share, macam mana kita nak berfikiran secara puitis dan kritis untuk jawab soalan. Dan seperasanan sekarang ni musim exam kan. So ada yang student jalan kaki panas-panas pergi ke dewan exam, mungkin itu salah satu yang akan bagi efek lah. Bila panas apa semua, awak dah panas, awak dah study tadi, entah-entah dah hilang dah apa yang study tadi. Betul. Duduk pula, tapi nasib baik dewan exam ada aircon kan, tak panas so tak mau dikesan sangat lah. Cuma bila perjalanan pergi tu mungkin sedikit sebanyak bagi efek lah daripada segi untuk dia menjawab soalan. Dia waktu tu kita nak tenang-tenang, tiba-tiba hangat kan orang cakap. Dia just fikir macam mana nak sejuk ni. Itu dia fikir sekarang tu. Apa yang dah study tadi entah ke mana. Apa benda study. Okay. Kalau dari pelajar kan, macam kita lah kan, tadi dia macam memberi kesan panjangan. Sekarang pun kita boleh nampak trend memakai kipas tangan yang jenis Gojodok. Lelaki mesti terkejut. Ada guna juga. Macam lelaki pun ada guna. Saya ingat lelaki macam santai, relax. Lelaki pun tak tahan panas. Saya rasa orang Kedah macam Nuna sendiri daripada Kedah, betul tak? Ya, betul. Kedah itu sampai 40 darjah, betul? Ya. Panas sangat tu. Macam panas mana, kami macam nak survive tu? Waktu raya hari tu kalau boleh rasa tak mau keluar, tapi disebabkan raya kan, kita ada adat kita nak pergi rumah keluarga, mau tak mau kita kena hargai lah, kita cakap kita kena appreciate lah adat hari raya kan setahun sekali je. So kok mana pun kena pergi raya jugalah kan. Tapi kalau ikut hangat tu tak payah cakap lah. Memang ya Allah, kita naik motor, kita bawa motor, kita rasa macam api duduk sebelah kita. Dia punya hangat tu. Macam kita duduk sebelah api yang api kan. Kadang kita naik motor macam kita pakai sarung tangan ke apa kan. Lepas tu bila sekerat ni balik keluar sat je, walaupun masa tu dalam pukul 10 pagi, balik tu mesti tangan kita akan burn. Dia dah beza habis. Ya, dah beza dah. Betapa panasnya dekat negeri Kedah masa tu. Itu kalau beli air batu, pergi beli full bag, balik rumah dah cayak. Balik rumah cayak lah jawab dia. Itu kalau kita berada di orang kata luar kampus lah. Kalau dalam kampus macam mana? Kalau macam dalam kampus pun tak payah cakap lah. Macam kadang kita jalan kaki kan, kita cakap nak pi komplek kuliah pun, walaupun ada bumbung, dia punya bahang tu, ya Allah, kita kadang-kadang tak apalah mengucap istighfar. Istighfar mungkin itu adalah ujian untuk kita kan. Nak pergi menuntut ilmu ni macam-macam halangan, macam-macam cabaran kan. Nak dapatkan satu ilmu tu bukan senang lah. Kita cakap macam-macam kita kena tempuhi. Tapi mau tak mau pun kita kena tetap teruskan lah, sebab kita masih ada tanggungjawab dekat sini kan. Cuma kita just fokus kepada jaga kesihatan diri, fokus kepada minum air yang cukup, macam tu je lah. Okay. Tadi kita dah tahu dah kesan, lepas tu dari segi kesihatan apa penyakit yang kita boleh dapatkan. Sekarang ni macam mana kita nak tahu simptom awal dia? Baiklah, gejala dia banyak, tapi saya kongsikan 6 yang memang patut-patut common lah. Yang memang common dan patut diberi perhatian lebih. Okey, untuk first, pening dan sakit kepala. Itu bila badan kita dah tak boleh tolerate dengan suhu yang panas. Kita dah mula rasa pening, sakit kepala, berdenyut kan. Yang second, kejap, sebelum tu saya nak tanyalah, macam contoh pening sakit kepala kan, kadang kan ada perbezaan juga migraine dengan apa semua. Adakah dia sama bila simptom sakit kepala untuk gejala strok haba dan sebagainya ni? Dia boleh jadi sebab migraine ni bila orang tu dia dah tahu dia ada migraine, mungkin bagi dia biasa. Tapi untuk orang yang tak pernah kena migraine, tapi bila dah panas dia rasa macam tu, itu sepatutnya diberi perhatian lah. Maksudnya dia mungkin dah salah satu gejala yang dia kekurangan air dan dia terkena haba berlebihan lah. Okey. Untuk yang seterusnya, loya dan mual. Loya dan mual maksudnya badan kita dah mula berinteraksi dengan haba yang tak boleh nak cope tu kan. Kita dah rasa tak selesa apa semua, itu boleh menyebabkan dia rasa gelisah lah kan. Ya, gelisah, mual. Kalau orang tengah berpeluh berlebihan macam tu pun ada juga. Ya, okey. Untuk yang seterusnya, peluh berlebihan. Peluh berlebihan ni sebab badan kita cuba nak regulate suhu. Faham tak? Dia macam tak biasa, macam bukan normal lah. Dia cuba nak normalkan balik suhu kita, so dia keluarkan peluh. Maksudnya dalam badan itu dia nak regulate balik suhu badan kita supaya kembali ke tahap yang normal. Dia cuma membantu. Peluh tu macam aircon semua dia jadi. Ya, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia nak sejukkan badan kita. Dan seterusnya, simptom yang patut diberikan perhatian, bila kulit kita kering sangat. Maksud bila dah peluh tadi, tapi tiba sampai satu tahap tu dia dah kering.
Perlu tak keluar? Macam mengelupas lah kita cakap. Dia tak sampai mengelupas, dia macam memang kering betul-betul kering macam tu. Dia macam tak normal lah bagi awak, kulit awak tu. Macam kita dalam aircon lama-lama. Padahal tadi berpeluh, tiba-tiba kering kan. Macam maksudnya badan awak tu dah sampai tahap yang memang dah tak ada air dalam badan. lebih kurang macam tu lah. Okey. Untuk yang seterusnya, degupan jantung Laju. Macam anxiety kan. Dia rasa macam tak selesa. Maksudnya badan kita dia cuba nak tolerate balik dengan benda tu, tapi tak boleh. So bila badan kita dah pump, kita akan rasa lah macam pumping berlebihan macam tu kan. Rasa macam shock macam tu. Ya, betul. Dan yang keenam, lemah. Maksudnya badan kita, kita keluar pergi kerja, pergi study, pergi kelas, kita rasa tapi at the end of the day, panas berpanjangan tu, kita badan kita rasa lemah. Jadi lesu lah. Tak macam biasa lah, senang cerita. Kita rasa bukan diri kita itu. Bila dah ada semua 6 yang kita sembang tadi kan, kita dah cakap tu, seeloknya diberi perhatian, dia pergi PKU lah. Kita promote PKU lah. Datang PKU. Sebab jangan risau, kat PKU semua doktor, MA, nurse semua power. Jangan risau, dia akan bagi bantuan lah. Maksudnya kalau PKU dah macam orang kata, macam dah diberi bantuan sepenuhnya, tapi orang tu tetap sama, akan dibawa keluar ke hospital. Kalau macam tu, selalu kita akan hantarlah ke hospital HNZ untuk yang lebih pakar lah. Mungkin kat sana ada instrumen yang kita tak ada kepakaran yang kita tak ada lah. So bila dah tahap macam tu, seeloknya hantar ke sana lah. Sebab pemantauan lebih rapi, ada ward apa semua kan, ada lab yang lagi besar untuk buat ambil sampel apa-apa. Jadi pelajar kalau rasa ada simptom-simptom tadi tu, lebih baik ke PKU, betul? Okey, Nunun. Ya. Okey, macam saya tak nak guna saya nak guna kita sebagai pelajar. Okey. Saya acap kali dengar ada pelajar menyuarakan pendapat, kenapa tak nak buat PDPR? Kenapa tak nak buat balik rumah ke apa ke, cuti kan? Duduk dalam bilik saja ke? Kenapa UMT tak nak berbuat demikian sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau untuk dari segi sudut PDPR lah, kalau tanya saya sendiri pun sebagai pelajar, sebenarnya saya tak setuju. Okey, kalau bila kita fikirkan balik, kalau kita belajar PDPR dengan kita belajar face to face, mana lagi masuk? Saya lebih suka face to face. Ya, sebab apa? Sebab kadang ada certain orang, kita fokus walaupun itu melibatkan kesihatan dan sebagainya, tapi kita kena tengok juga merangkumi semua. Kita kena tengok dari pelbagai aspek. Kalau kita tak boleh fokus kepada kalau panas sangat nak PDPR, kalau banjir je nak PDPR kan. Betul. So tapi kita kena tengok juga daripada segi sudut akademik. Macam kalau contoh kita fokus kepada PDPR tapi kita tak dapat apa pun waktu PDPR. Kita just duduk dalam online, doktor mengajar dekat belakang, kita belum tentu dengar doktor mengajar dekat belakang kan. So kalau untuk dari segi PDPR ni memang kami cuba untuk elakkan lah, kecuali kalau memudaratkan, mungkin kami akan bantu dari segi pihak MPP pun akan menyuarakanlah pendapat untuk kita jalankan PDPR macam tu. Jadi macam kalau dari pandangan saya lah kan, saya rasa pun tak perlu sebenarnya PDPR. Sebab betul. walaupun panas macam ni, kita masih ada kodrat nak berjalan, ada kipas tangan betul. kan. Botol air, minum air secukupnya pun dah cukup bagus. Tapi kalau orang tu macam tak cukup sihat sangat, saya rasa lebih baik pergi PKU ke minta apa orang kata MC. bukan promote, okey. Sebaiknya macam tu lah kan, daripada PDPR, sebab dia lebih memudahkan semua orang. Kalau Encik Dennis ni setuju ke kalau kita buat PDPR? Kalau daripada survey PKU, mungkin customer akan kurang. Sebab tapi bila saya berfikiran sebagai seorang student, saya suka hands on. Faham tak? Betul. Bila kita boleh tanya, belum tentu nanti bila online kita tanya lecturer pasal soalan, faham tak? Sebab online kan, bila depan-depan kita tak faham, miss nak tanya, betul tak? Dia pun ada subjek yang memerlukan hands on, betul tak? Yang menunjukkan fizikal, yang mengajar apa-apa semua kan? Betul. Macam saya sendiri sebagai pelajar kaunseling, kami tak dibenarkan online. Sebab bila kami nak kena buat sesi, mana ada sesi dalam online kan? Kita kena face to face dengan klien and so on. So bagi saya itu pun adalah salah satu kemudahan juga sebenarnya. Walaupun kita cakap musim panas macam mana sekalipun, selagi mana kita masih lagi ada kudrat untuk pergi belajar, apa kata kita buat secara face to face. Sebab PDPR ni kebanyakan lah yang kita tengok, mungkin ada a few, tapi macam kalau saya tanya pendapat ramai-ramai kawan saya pun, mostly ramai yang cakap kita orang lagi suka face to face. Kalau PDPR ni kalau lepas raya
orang suka lah. Sebab nak Ester raya kan. Balik cuti raya. Okay. Kalau macam kebelakangan ni, macam baru-baru ni lah, kita pun ada berita pasal kebakaran di sekeliling kita kan. Itu pun ada juga langkahnya kan, macam minum air, macam sama juga minum air semua sebab dia makin panas. Dan ada juga yang mengatakan kenapa tak nak juga buat PDPR walaupun dah terbakar, nak dekat dengan dekat dengan orang kata kolej kediaman macam tu kan. So saya rasa macam selagi kita masih belum lagi masuk dalam UMP. Tak adalah macam tu. Macam saya rasa macam selagi tiada orang kata macam ni arah melintang. Macam itulah. Lebih kurang macam tu. Tak ada kemudaratan lah. Tak ada kemudaratan. Sebab bomba pun masih ada lagi semua. Betul. And then mungkin El Nino ni kena habis hujung bulan ni ke kan. Sebab saya dengar pun pada orang Terengganu sendiri, dia kata bulan 4 ni je yang panas, air laut lawa semua macam betul. tu. Sebab kita cakap musim ni dia akan beralih kan. Dia makin beralih. So kalau contoh musim panas nak buat PDPR, nanti musim hujan PDPR lagi. Sampai ke sudah lah PDPR dah. Okey. Macam tadi kita dah cakap pasal kesan, simptom, cara nak elak. Kalau dari segi aktiviti luar, macam pelajar yang suka bersukan, macam mana dia nak mengekalkan keselamatan dan kesihatan mereka tu? Okey, kita bagikan kepada dua. Management, cara kita menguruskan diri kita, dan juga preventif. Management ni lebih kepada pengurusan diri. Kita buat apa dengan diri kita? Kita kena kekal hydrate, minum air yang cukup, bawa air lah. Kalau awak buat aktiviti tu, kalau boleh setiap kali ada rehat ataupun gap antara aktiviti yang awak suka, contohlah dah habis satu set awak main bola tampar, minum air sikit. Kerapkan minum air supaya kekal hydrate. Okay, yang seterusnya, kawal makanan kita. Makanan kita kalau boleh jangan makan berat sebelum bersukan. Sebab bila kita makan berat sebelum sukan, badan kita akan mengeluarkan apa sebab dia nak mencerna makanan tu. So dia boleh menjadi efek lah kepada kita semasa buat aktiviti tu. Dan seterusnya, amalkan makan buah yang berair. Faham tak? Pernah tembikai? Ya, betul. Tembikai tu paling common. Awak tengah nak panggil apa? Timur Cina. Okay. Cari buah-buah yang macam tu lah. Buah yang juicy orang kata. Macam orange kan. Yang the pulps tu yang balik dia menggantikan air. Betul tak? Betul. Okay. Macam yang famous sekarang, apa nama yang mahal? Rock melon. Rock melon? Rock melon tak tahu kan? Rock melon yang bukan tembikai Cina, timun Cina kuning tu kan? Yang tu lah. Itu rock melon. Lepas satu lagi yang melon tu lah. Tapi ahli keluarga timun kan lah tu. Okay, sebut timun. Timun cucumber tu pun boleh juga. Makan macam tu. Ya, kalau awak boleh lah. Saya boleh cakap. Sebab itu dia antara tinggi kandungan air jugalah. Okay. Dan knowledge baru ni untuk saya. Saya pun juga dengar tu. Okey, lepas tu macam yang kita sembang tadi, pilihan minuman. Jangan minum Spanish latte. Awak namanya panas, jangan minum Spanish latte. Kalau waktu malam boleh ke? Tapi kan, kalau bila kita bincangkan pasal Spanish latte, musim sekarang budak-budak trend Gen Z memang mengopi je hari-hari. Dia kopi tu tak salah, tapi kena kawal ambil pengambilan gula dan kafein. Kafein berlebihan pun bahaya jugalah untuk badan kita. Okey, untuk musim panas ni kita sentuh bab air ni, kalau boleh kita kena minum air putih. Air masak supaya badan kita kekal hydrate. Macam yang kita cakap tadi, kafein atau teh ni dia ada sifat diuretik tu, yang boleh menyebabkan penghasilan urin yang berlebihan kalau kita ambil dengan banyak. So kurangkan air manis. Bulan panas ni minum air masak je. Saya baru nak pergi beli air Zeus lagi. Tak jadilah jawab dia. Minum air masak je lah. Kalau minuman beryogurt boleh ke? Beryogurt itu atas orang itulah. Tapi memang kita disarankan, tapi kita macam sulam dengan air masak lah. Tapi yogurt tu pun bagus sebab makanan yang sihat kan. Dia membantu jugalah badan kita. Macam saya memang rutin pagi saya, sebelum saya pergi kelas, saya akan pergi 7E, saya akan beli air Bliss, air yogurt Bliss tu. Yang tu memang rutin saya everyday lah. So saya selalu buat yang tu untuk sulam dengan perut lawas. Kalau saya
saya bukan yang sihat punya. Saya yang macam Vitagen punya tu. Tapi yours ke yogurt macam tu? Yakult pun okey juga kan? Boleh. Itu semua membantu pencernaan lah. Tapi macam saya cakap, air masak penting. Air masak memang penting untuk bulan-bulan panas ni. Untuk kita menghadapi aktiviti kita seharian lah. Dan awak sebagai student kan, macam kita nak kata tadi, kekal fokus masa belajar. Kalau tak minum air nanti cepat mengantuk lah. Betul sangat lah tu. Tapi kalau orang kata dah kan, sebab saya pun pernah kena sendiri, minum air masak sahaja macam selalu kan. Contoh dalam sehari menggunakan berapa? 8 gelas. 8 gelas. 8 liter. Itu bukan yang hydrate tu. Itu lebih air. Macam 2 liter sehari kan. Adakah akan menyebabkan urine kita tu, macam pencernaan kita tu macam ada problem? Ada masalah? Mungkin tak ada, tapi mungkin akan kerap ketandas je lah. Tapi sebenarnya yang saya faham tentang untuk kalau minum air banyak and then kita kerap membuang tu, dia sebenarnya mencuci. Sebab dalam badan kita ada pelbagai bakteria dan sebagainya. So itu pun salah satu yang akan tolong bantu pencernaan kita. Sebab itulah kalau orang cakap kan, nak kurus nak kena buat apa? Minum air masak je, cut sugar. Mesti boleh kurus. Cut sugar. Cut sugar itu penting. Cut sugar. Orang kata face pun clean, betul? Betul. Sebab dia dah buang semua kan. Betul. Okey. Kita sebagai MPP lain, maksudnya bukan kita Nunun sebagai perwakilan pelajar, macam mana Nunun nak menerapkan penjagaan kesihatan ni kepada orang kata warga UMP? So kami sebagai Majlis Perwakilan Pelajar, kami akan cuba buat hebahan lah, which is kita akan berkolaborasi dengan PKU. Kami akan collab dengan PKU untuk adakan hebahan dari segi bagi tahu apa yang kekalkan langkah-langkah yang sesuai. So itu je kot medium yang kita cakap. Mungkin sekarang memang mostly 24 hours walaupun panas orang akan main phone. So itu pun cara salah satu yang kita cakap. And then kita akan teruskan dengan program lah, which is kita akan anjurkan beberapa program yang mungkin untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang betapa risikonya El Nino ni. Kesedaran untuk diorang sedar yang bahawa kehidupan kita ni, kesejahteraan pelajar ni memang kita ambil cakna lah untuk benda tu. So dengan adanya program, adanya medium-medium yang kita hebahkan, mungkin itu dapat sampai kepada pelajar. Maksudnya hebahan tu secara orang kata apa, penyampaian saja. Dia bukan macam musim yang abang dia tu lah Nina. Kita penyampaian secara orang kata bagi air. Mungkin boleh. Mungkin boleh ada so, kalau mungkin orang pun macam cakna. Lepas ni kita boleh, mungkin kita boleh collab dengan PKU bagi air masak waktu student berjalan pergi kelas ke kan. Program air masak. Betul. Okey. Kalau sekarang ni saya pun nak tahu jugalah macam kami yang pelajar ni, macam mana kami nak terus orang kata macam ni amalan ringkas untuk kekal sihat ataupun bertenaga dalam satu hari tu selain minum air. Adakah mengurangkan pergerakan ke ataupun mengurangkan aktiviti harian dengan tidur saja ke? Okey. Macam saya cakap tadi, kekal hidup itu first thing. Habit yang kita kena lekatkan dalam diri kita sekarang, macam Cik Nunun buat botol air. Every student ada bag, tahu tak? Betul. Kalau letak air 1 liter ataupun 900 dia botol Taiso tu. Tak berat pun kan? Taiso kan ada. Kalau lelaki susah sangat nak Taiso. Awak nak beli je air mineral Taiso tu. Beli je sebab lepas pakai buang. Sebab lelaki simple je, habis minum buang. So amalkan bawa air, minum even tak dahaga. Faham tak? Macam awak dah buat aktiviti walaupun tak dahaga, ambillah 2-3 teguk. Faham tak? Kita secara kerak kalau boleh. Dan seterusnya pilih waktu untuk buat aktiviti tu. Macam tadi saya pasal bersukan semua tu kan. Waktu peak hour untuk panas lebih kurang 11 pagi sehingga 4 petang. 4 petang. So untuk student, kalau untuk ke kelas tu saya faham lah. Cuma kalau nak beraktiviti, so pilih waktu yang sesuai. Elakkan waktu yang macam tu. Kalau macam saya sendiri, kalau jogging saya suka awal pagi. Kalau oksigen tinggi. Sebab awal pagi ni dia sejuk sikit. Dia kena jadi morning person lah tapi. Kita susah tu. Dia morning person bila kelas je. Bila weekend dah. Betul. Kelas pukul 8 pagi memang morning person. Okey, macam mana kalau kita buat aktiviti pada waktu malam? Bergantung juga sebab sekarang pun malam pun panas. Betul tak? Betul. So macam saya cakap, pemilihan waktu tu penting. So kalau rajin tengoklah map Malaysia. Dia akan beritahu dijangka hujan, dijangka panas ke apa semua. So
study, kita kawal pergerakan kita. Sebab musim panas sekarang kita tak boleh sambil lewa. Kita kena take serious benda tu. Macam saya pun, saya balik kerja petang pukul 5, panas weh. Saya ni 6.30 pun panas lagi kita cakap. Ya, saya dekat traffic light panas. Lepas tu betul 6.30 pun masa tu saya mandikan anak saya maghrib, tengok keluar cerah lagi. Dan pasir panas. Anak saya buka air pahit, panas papa. Itu pukul 6.30. So pemilihan waktu tu penting. Jangan kata malam tak panas, malam pun panas. Ya, betul. So kena rajinkan diri lah. Saya kat rumah 2 kipas saya pasang. Nak lelong. Jangan risau. Saya pun sama. Punya hangat kita nak cakap malam tu panas. Kita sampai buka 2 kipas lah. Betul, sebab walaupun dia panas yang orang kata panas yang ada angin pun, sebab kita pun duduk dekat dengan pantai kan. Bahang pantai tu. Bahang pantai tu dia macam orang kata dari segi sains bayu laut ke bayu darat macam tu. Kira waktu malam angin laut datang kita macam tu kan. Betul. Okay. Kalau saya nak tanyalah, adakah ada lagi tips yang boleh diberi kepada pelajar-pelajar kita ataupun macam orang kata kesedaran lain ke macam tu. Maksudnya macam kalau saya sendiri lah kan, saya ni kurang gemar guna payung. Payung, kipas tu macam saya depends lah. Kalau hari ni saya cas, saya guna. Kalau saya tak cas, saya tak guna. Macam tu. Macam mana kita nak, macam mana orang kata ganti untuk payung tu. Ya, betul. Okey. Mana mendapat saya lah. Yang perempuan memang buat punya. Dia pakai skin apa? Sunblock. Ya. Cari sunscreen. Cari yang SPF 30 ke atas sebab dia membantu menghalang radiasi UV. So orang lelaki kanser kulit lah. Yang boleh mendorong kepada kanser kulit. Jadi yang SPF 30 ke atas. Lepas tu orang lelaki pun boleh pakai. So saya pun rembat yang bini saya juga. Tapi sepatutnya memang macam tu kan. Tapi orang macam lelaki ni dia macam orang kata apa, negatif sangat bila bercakap pasal sunscreen. Skincare. Ya, skincare, orang kata skincare. Mungkin dia tak nampak lagi. Bila dia dah kena boleh tahu. So preventif tu yang penting, betul tak? Betul. Satu lagi, pemilihan baju, pemilihan warna. Jangan pakai warna gelap. Sebagaimana kita tahu, basic science lah, warna gelap dia absorb, betul? Ya, betul. So tapi jangan pakai striking sangat, malu kat orang. Dia macam like longgar, nipis and kesesuaian ikut. Lepas tu jenis kain. Cari yang cotton yang serap peluh. Jangan pakai kain JC. Kalau kain JC berpeluh buka dia melekat. Bau pun jahat. Bau tu masalah JC ni bila berpeluh sangat dia akan jadi gatal-gatal kan. Badan kita jadi gatal-gatal. Okey, itu yang preventif. Tapi bila kita dah prevent tapi dah tak ada, kita dah ada simptom-simptom macam yang kita sembang tadi, badan dah panas, berpeluh apa semua, kering apa semua, datang dapat rawatan awal supaya kita mengelakkan daripada jadi yang lebih teruk macam kita cakap tadi, heat stroke. Mencegah lebih baik orang cakap. Ya. Ada idiom apa? An apple a day keep the doctor away. So kita kena amalkan benda macam tu. Kita apa yang kita tahu, ambil tahu dan perlu tahu. Ya, betul. Okay. Yalah, saya rasa pun dah cukup untuk semua pelajar pun tahu macam mana kita nak elak, apa kesan dia, macam mana orang kata skincare tu yang utama sebenarnya. Skincare tu. Skincare air, orang kata air tu. Disclaimer bukan skincare. Saya kata sunscreen. Sunscreen. Foundation, tu perempuan. Foundation, blusher tak termasuk tak termasuk. Skincare tu macam dari segi orang kata sunscreen, cuci muka lah selalu. Betul. Lebih baik cuci muka kan. Okey, saya rasa informasi pun dah cukup padat dah. Jadi hanya bergantung kepada diri sendiri lah sama ada nak buat ataupun tidak sebenarnya. Kalau tak buat, maksudnya orang kata macam ni, dia diri sendiri yang kena. Betul. Apa-apa pun diri kita sendiri. Dia betul. Tanggungan diri sendiri. Kita tak boleh buat apa kalau dia terkena dehidrasi. Dia nak buat PDPR, mana boleh macam tu. Sebab kita nak tanya juga, awak minum air tak? Takkanlah awak nak tanya sunblock kan? Saya pun macam tu je. Tak sunblock ni, minum air macam tu. Tak boleh lah sebab semua orang pun ada juga penjagaan dia, macam pakai sunscreen, minum air.
kalau hanya sebab seorang ni takkan semua nak kena. Betul. Tapi satu lagi saya boleh tambah moisturizer. So saya orang lelaki tak tahu sangat benda tu lah. Boleh kongsi lah Cik Nuna, boleh kongsi. Moisturizer ni pun salah satu benda penting sebab melembapkan kulit. Betul. Which is bila macam tadi Cik Daniel cakap kulit kita jadi kering. So dengan adanya moisturizer mungkin aloe vera ke kan, paling-paling mudah tak nak beli yang mahal-mahal, pakai aloe vera. Aloe vera yang pokok tu pun bagi saya selalu pakai. Kita potong kan. Bagi saya selalu pakai sebab aloe vera ni sejuk. Aloe vera ni sejuk. So untuk kekalkan kulit kita sentiasa lembab, untuk kita cakap tak kering musim-musim panas ni, mungkin boleh pakai moisturizer ataupun aloe vera. Bukan saja untuk muka saja kan. Betul. Tangan pun boleh. Lotion pun boleh. Lotion pun boleh. Tapi dia berdasarkan lotion apa yang kita ambil. Lebih baik ambil lotion. Janganlah pakai lotion whitening. Jangan. Itu jangan. Pakai lotion whitening tu nak putih. Kita boleh. Lelaki kalau nak ambil tu, saya rasa kawan dia akan bercakap lain pula. Dia. Okey, saya rasa informasi dah cukup padat semua ni. Baiklah, saya rasa itu pun dah cukup dah sebenarnya. Macam saya cakap tadi, bergantung kepada pelajar sendiri. Betul. Baik, saya nak mengucapkan terima kasih kepada dua panel kita pada hari ini yang berkongsi atau mengkongsikan manfaat dan juga maklumat yang sangat padat dan bermanfaat kepada kita semua. Okay? Semoga perbincangan ini sebenarnya untuk membantu kita juga sebenarnya warga UMT sendiri lebih peka terhadap kesihatan betul untuk cuaca panas pada musim El Nino ni. Jadi kita sama-sama nak mengambil langkah pencegahan awal seperti yang dikatakan oleh Cik Daniel dan juga Nunun tadi. Okay, terima kasih mengikuti podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi siri yang lain. Bye.